Buku di tangan, beban dirasa. Mental sejahtera, pelajar berjaya. Jadi patut ini menggambarkan pelajar-pelajar yang datang ke universiti untuk berjaya, namun mereka perlu melalui beberapa tekanan, rintangan dan juga cabaran untuk memiliki kejayaan tersebut. Jadi itulah topik saya pada hari ini, iaitu tentang masalah kesihatan mental pelajar dalam kalangan pelajar di Malaysia. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Atira dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Aisyah Fitria binti Amizal. Seterusnya, berikut merupakan maklumat sumber bahan yang saya dapat. Yang pertama, kita ada nama jurnal dekat situ. Kemudian tajuk artikel saya iaitu kesihatan mental mahasiswa, kajian terhadap punca dan kesan stres serta depresi dalam kalangan pelajar UiTM. Kemudian kita ada nama pengarah dan juga tahun jilid dan nombor. Seterusnya, berikut merupakan pengenalan saya. Yang pertama, macam yang kita semua maklum, masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar ni adalah isu yang kritikal, terutama sekali di Malaysia lah. Jadi kita kena tahu apa itu stres. Stres ni sebenarnya tindak balas fizikal, mental dan emosi seseorang yang berdepan dengan situasi di luar kemampuan mereka. Maksudnya yang dia tak boleh nak kawal. Jadi stres ni terbahagi kepada dua, iaitu eustress dan juga distress. Eustress ni adalah satu stres yang positif sebenarnya, yang memberikan motivasi kepada diri kita, iaitu belajar. Contohnya macam kita kena belajar sebab kita nak berjaya, kita nak rekan. Itu motivasi. Jadi distress ni adalah stres yang negatif, yang mana jika tak terkawal tu yang mendatangkan risiko depresi. Jadi depresi ni apa pula? Depresi ni adalah gangguan emosi ataupun gangguan perasaan. Contohnya, kadang-kadang orang sekeliling yang sedar kita ni sedih terlalu berpanjangan. Kita pun kadang-kadang sedar yang kita ni hilang minat terhadap satu benda yang kita sangat suka. Seterusnya, berikut dalam metodologi kajian terdapat dua, iaitu kajian sekunder dan kajian kuantitatif. Yang kajian sekunder adalah pengkaji-pengkaji membuat rujukan terhadap dokumen sah, contohnya macam laporan rasmi, buku, jurnal dan sebagainya. Yang kedua, mereka ianya digunakan kepada analisis teori dan juga latar belakang isu. Seterusnya, kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif, pengkaji-pengkaji menggunakan soal selidik melalui Google Form dan juga mereka memanggil 50 orang responden dalam kalangan pelajar UiTM, dan juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama soalan ya atau tidak untuk mengenal pasti punca-punca stres. Yang kedua, soalan skala Likert untuk menganalisis kesan, dan juga yang terakhir adalah soalan pilihan jawapan untuk cadangan penyelesaian. Seterusnya, berikut adalah dapatan kajian macam yang saya cakap tadi, punca-punca, kesan dan juga cadangan. Seterusnya, berikut adalah punca. Macam yang semua dapat dekat sini, tekanan akademik adalah yang paling tinggi. Contohnya kita belajar ni macam kadang-kadang tarikh penghantaran tugasan terlalu dekat, jadi itu memberikan tekanan kepada kita lah. Yang kedua adalah masalah kewangan. Tak lari daripada semua pelajar pun, masing-masing ada masalah kewangan yang mungkin setengah daripada kita datang daripada keluarga yang susah. Yang terakhir adalah genetik ataupun keturunan keluarga. Satu fakta menarik kenapa saya memilih artikel ini adalah susah untuk saya jumpa faktor genetik dan keturunan keluarga ni, sebab dalam artikel lain tak banyak dinyatakan. Jadi genetik ni mungkin individu tersebut mempunyai kekurangan dari segi fizikal atau sebagainya, jadi orang dia rasa diabaikan dan sebagainya, itu mendatangkan stres kepada dia. Berikut adalah kesan. Yang pertama, ketidakstabilan emosi dan cepat marah. Yang kedua, berasa cemas terhadap tugasan ataupun peperiksaan, iaitu yang orang kata anxiety. Dan yang terakhir sekali, bila dah tak terkawal, ia akan mendatangkan risiko kepada masalah mental yang serius. Terusnya, berikut adalah cara penyelesaian. Yang pertama, meningkatkan sokongan akademik. Yang kedua, menghubungi rakan ataupun keluarga untuk mengurangkan stres, ini untuk mengurangkan beban mereka, dan juga
penting untuk kita mengurangkan stigma dan juga memberikan message positif kepada pelajar yang ada masalah kesihatan mental ni, sebab diorang ni sangat memerlukan kata-kata yang positif daripada orang sekeliling. Seterusnya. Okay, berikut adalah kekuatan sumber bahan kenapa saya memilih artikel ni. Yang pertama adalah pengkaji menganalisis punca dan kesan itu secara menyeluruh, dan juga seterusnya cadangan penyelesaian yang bersifat praktikal dan realistik. Yang terakhir adalah kajian disokong statistik dan juga rujukan nasional serta antarabangsa. Seterusnya. Okay, berikut adalah kesimpulan. Macam yang kita tahu, stres dan depresi ni datang daripada berbagai faktor persekitaran yang mana memberi kesan kepada emosi dan juga motivasi pelajar. Jadi pentingnya untuk mereka ni mendapatkan bantuan profesional supaya tak terlalu bergantung kepada orang sekeliling mereka. Jadi pendekatan yang menyeluruh tu sangat penting untuk mereka supaya dia dapat menjalani hidup dengan lebih ceria dan lebih produktif. Baiklah, saya tutup dengan pantologram. Hujan turun membasahi bumi, jiwa tertekan, jangan dipendam sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Bumi sendiri, tak kena sangat. Okey, baik, soalan saya. Di universiti, pihak manakah yang bertanggungjawab membantu pelajar yang mengalami masalah tekanan mental? Okay, terima kasih untuk soalan puan. Pendapat saya, di universiti pihak yang bertanggungjawab tu mungkin pihak kaunseling ataupun pensyarah pun boleh juga. Huraian sikit. Sebab kalau pihak kaunseling tu mereka ada etika mereka sendiri, jadinya boleh dipercayai. Okey, baik. Terima kasih.